Pernah saya cakap macam ni depan-depan siapa? Pernah? Tak pernah. Ini bukti yang paling kukuh. Jangan cakap Jokowi. Cakap Perdana Menteri babi Malaysia ini. Anak anjing Malaysia Perdana Menteri ini saya panggil dia 3 kali. Betul? Betul. Saya kata terima la ilaha illallah. Terima anjing. Babi. Sifat babi makan haram. Terima Allah. Terima kamu. Dia tak terima. Hari ini dia jadi babi. Makan duit haram. Dia jatuh dan jatuh dan jatuh kerana dia menolak la ilaha illallah. Dia menolak syahadah kalimah la ilaha illallah. Ini cucu Nabi. Darah daging Sayyidina Hasan dan Husain.